Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita ada di satu rumah di area Kesemar. Kita menjalankan job servis baiki kipas berbunyi bising. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kipas tu berbunyi bising tu. Owner mengadu kipas ni sangat bising, malam-malam dia bunyi bising. Okey, kalau korang boleh dengar, dia berbunyi agak bising. Biasa kalau masalah macam ni, bunyi bising ni masalah bearing kipas saja. Kita akan cuba servis sekejap lagi terbaik. Okey, alhamdulillah kipas kita dah bawa turun. Sebelum kita buat servis bearing tu, kita akan cuci dulu. Kita akan cuci dulu sebab kipas ni terlalu kotor sangat. Kita akan cuci, kasih cantik macam kipas baru terbaik. Okey, sekarang ni kita dah buka dia punya cover. Sekejap lagi kita akan cuci, bagi bersih balik, bagi cantik macam kipas baru lah. Lepas tu yang bahagian permukaan ni kita akan gosok sikit, cuci sikit bagi clear. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kat korang apa benda yang buat kipas ni berbunyi bising tadi tu. Ni lah dia, komponen dia, bearing. Bearing kipas ni dah berkarat dah, Cik. Bearing kipas ni dah berkarat dah ni. Kena tukar ke? Saya tengok tak ada lah karat sangat. Boleh servis balik je lah, letak minyak je. Apa yang rosak ni? Dia jadi bunyi tu sebab dia kurang minyak je tu. Nanti saya letak minyak, dia okey lah balik. Okey guys, yang buat kipas ni tadi berbunyi bising ni, ni dia punya bearing lah. Dekat kipas ni dia ada dua bearing, satu bahagian bawah ni, satu ni yang kat bulat tengah ni, satu lagi kat bahagian atas ni. Kejap lagi kita akan servis kedua-dua bearing ni. Kita kasih taruh minyak, grease balik, bagi dia berpusing dengan lancar, tak ada bunyi bising. Terbaik, mantap. Okey, alhamdulillah guys, kita dah selesai buat servis bearing kipas ni. Cover semua kita dah cuci nampak macam kipas baru balik. Sekejap lagi kita akan pasang balik dekat atas dulu. Lepas tu kita akan test sama ada dia ada bunyi bising lagi ke tidak. Terbaik. Okey, alhamdulillah guys, sekarang ni kipas kita dah pasang balik. Kita dah on switch. Kipas berpusing seperti biasa dan tak ada dengar dah bunyi bising macam tadi tu. Kalau tak tadi sebelum buat servis tu, sebelum kita buka bilah kipas tu lagi kuat bunyi dia. Sekarang ni alhamdulillah dah tak ada bunyi dah. Terbaik, mantap. Okey, alhamdulillah guys, setelah hampir 1 jam kita tunggu, kita cek kipas ni. Alhamdulillah sekarang dah tak ada bunyi dah tak ada bunyi bising tu. Hanya bunyi angin kipas berpusing tu je. Kalau tak tadi sebelum kita buat servis ni kuat bunyi je, sampai mengganggu owner nak tidur pun tak boleh, tidur malam tak boleh. Alhamdulillah dah selesai dah hilang dah bunyi dia. Terbaik, mantap.